Bangun. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Okey, duduk. Terima kasih cikgu. Ketua kelas baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Kenapa cikgu nampak meja sampah semua ni sepah-sepah kat sini ni? Baru kelas matematik. Cikgu bagi masa 10 saat, awak kemaskan semua dulu. Buang. Kejap cikgu, kejap. Okey, saya dah. Okey. Okey dah. Barulah nampak bersih kelas awak. Yeay. Macam ni barulah sesuai untuk nak belajar. Betul. Okey, beri tepukan untuk diri sendiri dulu. Okey, jadi semua hari ni sihat? Sihat cikgu? Semua dah makan? Dah. Dah, Alhamdulillah. Tak baik Aiman segitu. Okey, jadi kita mulakan. Nampak tak kat depan ni gambar apa? Nampak. Okey, yang belakang nampak tak? Tak nampak? Okey, jangan risau. Cikgu ada sediakan awak gambar. Ui, terima kasih cikgu. Oh, ini gambar ni. Okey, cikgu ada soalan ni. Siapa tahu kat depan ni gambar apa? Saya. Okey, Abid. Saya rasa ni layang-layang. Layang-layang? Hampir tepat tapi bukan layang-layang. Siapa nak bantu Abid? Okey, Aiman. Ini bukan layang-layang. Okey. Ini bila kita tengok, wow, macam tu. Macam mana? Wow. Betul tak? Okey, betul. Beri tepukan untuk Aiman. Wow. Bagus. Okey, seterusnya siapa tahu negeri asal wow ni di mana? Saya. Okey, Abid. Okey, saya main dekat negeri Johor cikgu. Negeri Johor? Salah. Sebenarnya wow ni asal dia ada di negeri Kelantan. Kelantan. Salah lagi. Okey, soalan terakhir daripada cikgu. Siapa tahu ni bentuk wow apa? Tak nak cuba. Aiman lagi cepat. Nak ambil lah. Ini kalau ikutkan bentuk dia bentuk melengkung cikgu. Melengkung salah, Aiman. Salah. Wow, ini melengkung. untuk okey, Abi nak jawab. Saya rasa ini wow sabit. Wow sabit salah. Okey, Abi duduk. Abi dengan Aiman untuk mengetahui semua satu kelas, ini adalah wow bulan. Wow bulan. Wow bulan. Faham. Okey. Jadi Cantik, semua dah cantik. tahu kan? Ni wow kan? Tahu. Okey, jadi seterusnya kita akan buat sedikit aktiviti. Yeay. Okey. Macam mana ni? Dekat tangan cikgu sekarang, cikgu ada kotak misteri. Misteri. Okey, cara bermain dia Mesti mudah saja. kejutan. Ambil satu kertas dekat dalam ni. Lepas tu baca. Contoh cikgu dapat perkataan berwarna-warni. Okey, baca soalan pertama. Wow bulan itu kelihatan sangat tepat kosong apabila dihiasi corak tradisional. Macam kena tak? Tak. Kena kan? Sebab corak. Okey, seterusnya gabungan warna pada wow bulan itu kelihatan tepat kosong dan menarik perhatian. Jadi apa? Berwarna-warni, sesuai tak? Sesuai. Sebab apa? Sebab ada warna kan? Okey, macam ni. Jadi lekatkan. Semua faham kan? Faham. Okey, ambil dan tampal. Ambil dan tampal. Okey, jadi seterusnya cikgu akan pilih orang yang bertuah. Okey, siapa? Okey, Aiman dululah. Apa ni? Saya dulu Okey. Pusing-pusing dulu. Pusing dulu. Pusing lama tak? Nak pusing. Okey dah Aiman. Aiman kan dapat tunjuk Nak tampal, nak tampal. Okey, yang lain sabar, okey? Okey, Aiman. Cikgu, saya nak buka. Okey, buka. Tutup mata tak? Tak ya. Okey. Cantik. Tunjukkan rakan-rakan. Cantik. Okey, Aiman. Baca soalan pertama dulu. Wow bulan itu kelihatan sangat apabila dihiasi corak tradisional. Okey, baca soalan yang ketiga pula. Wow yang dipamerkan di hadapan kelas itu agak saiznya. Okey, jadi Aiman mana yang sesuai jawapan Aiman tu? Saya rasa 3 ke 1? berapa? 3. Satu lah. Pandai. Okey, Aiman baca dulu. Wow bulan itu kelihatan sangat buka sikit cantik apabila dihiasi corak tradisional. Betul tak semua? Betul. Okey, bagus. Okey, orang yang terakhir. Okey, Abi. Alah, dia ni. Okey, Abi, cepat Abi. Kejap Tunjukkan rakan-rakan. saya dapat besar. Besar. Okey. Ini saya tahu cikgu. Sebab wow yang dipamerkan di hadapan kelas itu agak saiznya. Jadi besar mestilah saiz. betul. Kat sini jawapan dia. Betul tak semua? Betul. Okey, berikan tepukan untuk diri masing-masing. Pandai semua anak cikgu ni. Semua, jadi hari ini cikgu ada sediakan satu kejutan untuk kelas awak. Ada kejutan. Semua dah bersedia? Dah cikgu. Okey. Assalamualaikum dan hai kelas 5 Gemilang.
Wah, nampaknya semua murid cikgu bersemangat dan berseri-seri hari ini. Semua sihat ke? Hari ini kita akan berpantun, tahu? Siapa dekat sini pernah dengar orang berpantun? Saya. Angkat tangan tinggi-tinggi sikit. Angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, ada yang pernah dengar pantun dan ada juga yang belum pernah ya. Baik, tak apa. Hari ini cikgu akan terangkan ya. Pantun ialah susunan kata yang indah, ada rima dan sedap didengar. Pantun biasanya mempunyai pembayang dan maksud yang menarik. Jadi, kalau nak lebih faham, apa kata kita tengok video selepas ini? Mana? Ada video. Ada video. Okey, semua dah bersedia? Dah. Okey. Faham? Terbang lebah merentas kota, hinggap di atas bunga cempaka. Kukuhkan hubungan dengan pencipta, agar tercapai hakikat merdeka. Berenang-renang ikan gelama, berenang bersama si ikan kelisa. Merdeka-merdeka laungan bergema, membakar semangat jiwa bangsa. Pergi Pak Ali membeli bahulu makanan kegemaran sepanjang usia. Serangan COVID bertalu-talu membunuh ramai umat manusia. Mematuk-matuk ayam Belanda, ke hulu ke hilir bijiran dicari. Bebaskan jiwa dan juga minda, membina akhlak dan jati diri. Okey, jadi semua dah tahu tak apa itu pantun? Dah cikgu. Semua tahu tak intonasi pantun tu macam mana? Dah macam tadi kan. Tak apa. Okey, jadi cikgu dah sediakan. Jadi pantun itu merupakan puisi tradisional. Ikut cikgu? Puisi tradisional. Tradisional. Okey, jadi semua nampak tak tadi pantun tu dia ada berapa baris? Ada berapa Abi? 4 baris. Okey, betul. Tapi biasanya pantun ni satu rangkap dia ada 4, tapi boleh jadi ada 2 saja baris. Sikit je. Itulah keunikan pantun. Macam tu Jadi yang seterusnya pantun ada rima. Sebut ke? Rima. A B A B. A-B-A-B. Apa ni A-B-A-B? A-B-A-B adalah huruf yang berada di akhir setiap pantun itu. Oh, huruf yang berada di hujung. Okey. Jadi yang terakhir pantun ada pembayang dan maksud. Pembayang. Apa tu pembayang dan maksud tu? Okey. Lah pening lah. Jadi kalau dekat sini adalah pembayang dan 2 yang terakhir adalah maksud. Oh, atas pembayang bawah maksud. Betul. Senang je. Okey. Jadi sekarang cikgu nak semua ikut cikgu berpantun, boleh? Boleh cikgu. Boleh, okey. Mematuk-matuk ayam Belanda, Mematuk-matuk ayam Belanda, ke hulu ke hilir bijiran dicari. ke hulu ke hilir bijiran dicari. Bebaskan jiwa dan juga minda, Bebaskan jiwa dan juga minda, membina akhlak dan jati diri. membina akhlak dan jati diri. Okey, tapi pantun ni macam kurang seronok sikit. Cikgu nak bagi pantun lain, boleh? Boleh. Okey, yang ni. Wah. Okey, kalau macam gini ada berapa baris ni? 4. 4. Okey, bagus. Okey, ikut cikgu, okey? Okey.
Buluh diraut di tepi paya. Buluh diraut di tepi paya. Daun pandan baunya harum. Daun pandan baunya harum. Haziq gigih lagi setia. Haziq gigih lagi setia. Wajah Tok Wan ceria tersenyum. Wajah Tok Wan ceria tersenyum. Okey. Jadi semua dah tahu tak intonasi pantunnya macam mana? Dah, senang Okay, je. senang je kan. Abid kata senang. Boleh tak cikgu nak pilih Abid untuk baca perangkat yang seterusnya? Kau tengok Boleh cikgu. Yang kedua cikgu Okey, yang kedua. Ikan selah di dalam balang. Okey, bagus. Mari diletak di bawah bangsa. Bagus. Wow, bulan merah lagi cemerlang. Bagus. Hiasan indah tiada sesal. Okey, semua berikan tepukan untuk Abid. Hebat. Okey. Jadi semua dah faham kan apa itu pantun? Faham. Semua dah tahu macam mana intonasi pantun? Tahu. Okey, jadi sekarang cikgu bagi setiap kumpulan masanya 3 minit untuk setiap kumpulan berlatih untuk mendeklamasikan pantun. Okey, Aiman grup 1, Abid grup 2, Sofia grup 3, Aidil grup 4, Syahrul grup 5. Okey, sini siapa? Okey, Syazah grup 6. Okey. Ini kena buat ni. Kita kena. So kita buat yang tu cikgu. Baca depan tu. Betul. Oh, senang je baca depan tu. So kita buat sama-sama lah. Macam aku tadi tu memang aku peringkat kebangsaan punya aku buat. Aku memang dah mahir dah. Contoh pohon sena tumbuh melata, pucuknya muda dia sebelah ni sibuk lah. Pucuknya muda berwarna hijau. Okey, lagi 10 saat, lagi 10 saat. Tinggi depan mata, hati bangga hilanglah risau. 5 4 3 2 1. Kita akan bentang Okey. Jadi semua dah berlatih dah? Dah, cikgu. Dah pandai dah? Dah. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang cikgu nak kumpulan pertama dulu, boleh? Boleh cikgu. Okey, kumpulan pertama bangun dulu baca. Okey cikgu Okey, kumpulan pertama baca pantun yang pertama dulu. Tengok Buluh diraut di tepi paya. Daun Bagus. pandan baunya harum. Bagus. Haziq gigih lagi setia. Bagus. Wajah Tok Wan ceria tersenyum. Okey, bagus. Betul tak intonasi dia kumpulan lain? Betul. Berikan tepukan untuk kumpulan 1. Yeay. Okey, seterusnya kumpulan Sofia. Kumpulan 2. Aidil. Oh, Aidil. Oh, senang cikgu. Aidil, kumpulan Aidil baca pantun yang kedua. Oh, yang kedua Ikan selah di dalam balang, mari diletak di bawah bangsal. Wow, bulan merah lagi cemerlang, hiasan indah tiada sesal. Okey, bagus. Semua berikan tepukan untuk kumpulan Aidil. Hebatlah Aidil. Oh, mantap. Tu apa ya? Okey. Baik, jadi sekarang kumpulan yang ketiga pula. Kumpulan Faik. Baik. Okey, kumpulan Faik bangun. Ya cikgu. Okey. Kumpulan Faik, cikgu nak kumpulan Faik baca pantun yang ketiga ni. Boleh cikgu. Boleh, okey. 1 2 3. Pohon sena tumbuh melata. Bagus. Pucuknya muda berwarna hijau. Bagus. Wow, terbang tinggi depan mata. Okey, bagus. Hati bangga hilanglah risau. Betul tak semua cara Faik baca? Betul ke saya baca cikgu? Boleh lah. Betul sebenarnya itu. Intonasi dia tepat. Suara saya je besar. Beri tepukan untuk kumpulan Faik. Wah. Okey. Sekarang kumpulan yang keempat pula. Kumpulan Sofia. Okey, Sofia, cikgu nak kumpulan awak baca pantun yang pertama. Boleh cikgu? Buluh diraut di tepi paya. Sofia, suara kuat sikit. Cikgu tak dengar. Daun pandan baunya harum. Bagus. Haziq gigih lagi setia. Bagus. Wajah Tok Wan ceria tersenyum. Okey, bagus. Oh, hebatlah Berikan Sofia. tepukan untuk kumpulan Sofia. Belakang lah Sofia. Okey, kumpulan siapa lagi yang belum? Angkat tangan. Syarul. Kumpulan Syahrul. Syahrul kumpulan berapa? Kelima. Aha. Okey, Syahrul. Kumpulan awak baca pantun yang kedua. Bangun dulu. Syarul Tekan spek je cikgu Okey, saya tekan tak spek nampak dulu. sangat. Yang nombor 2 cikgu. Betul, yang nombor 2. Okey. Ikan selah di dalam balang, Bagus. mari diletak di bawah bangsal.
Wow bulan merah lagi cemerlang. Bagus. Hiasan indah tiada sesal. Okey, bagus. Berikan tepukan. Okey, kumpulan terakhir tadi kumpulan siapa? Yeay. Kumpulan Syazah. Okey, Syazah. Baik cikgu, Okey. boleh. Kumpulan Syazah akan baca pantun yang terakhir. Okey. Pohon sena tumbuh melata, pucuknya muda berwarna hijau. Wow terbang tinggi depan mata, Bagus. hati bangga hilanglah risau. Bagus. Berikan tepukan untuk kumpulan Syazah. Hebatlah kumpulan Syazah. Okey, jadi cikgu lihat semua kumpulan hari ni dah pandai dan faham apa itu pantun. Jadi cikgu nak berikan tepukan untuk diri masing-masing. Okey, baik. Tadi kita semua telah melafazkan Pantun cikgu. Okey, seronok tak semua? Hafiz, seronok? Seronok cikgu. Okey, Sofia seronok? Seronok cikgu. Bagus. Jadi kita akan teruskan kita punya pembelajaran hari ini. Okey. Jadi cikgu nak tanyalah. Tadi kita dah berpantun tapi ada satu kata yang ada dekat pantun tu. Siapa boleh teka? Saya cikgu. Okey, Abid, silakan. Kata nama. Bukan kata nama, dah betul golongan kata. Bukanlah kata kerja. Kata kerja ada juga tapi bukan cikgu nak fokuskan hari ni. Okey. Apa cikgu? Siapa lagi boleh jawab? Alia. Macam mana? Mudah je. Kata adjektif. Okey, betul. Kata adjektif. Semua beri tepukan. Alia. Ya, itu kata adjektif cikgu nak ajar. Okey, tengok ni. Apa tu? Cuba baca. Kata adjektif. Kata adjektif. Okey, jadi apa itu kata adjektif? Tak tahu. Okey, cikgu baca. Okey. Kata yang menunjukkan sifat sesuatu makhluk, keadaan atau benda. Okey, jadi kat sini semua faham tak? Faham? Kata yang menunjukkan sifat sesuatu makhluk, keadaan atau benda. Contohlah. Contoh? Cikgu berikan makhluk. Seperti kucing. Okey, Abid. Kalau kucing, apa yang awak nampak tentang kucing? Kucing tu mestilah comel. Comel itu adalah kata Adjektif. Jadi dia sifat kepada kucing cikgu. Ya, sifat. Kata adjektif tu adalah sifat. Okey. Azhar. Azhar. Baik cikgu. Makhluk. Cuba teka haiwan apa? Makhluk. Haiwan apa? Haiwan cikgu lembu cikgu. Lembu. Apa yang ada ciri ataupun sifat pada lembu? Lembu dia besar cikgu. Betul, besar adalah kata adjektif juga. Betul cikgu betul Betul. Semua beri tepukan untuk Azhar. Ada pandai rupanya. Okey. Sekarang kita masuk keadaan. Keadaan itu adalah suasana. Okay, kita tengok kelas kita. Sekarang ni suasananya adalah ceria. Jadi ceria itu adalah kata adjektif. Bagi suasana. Okey, benda. Dekat persekitaran awak, apa yang ada benda? Saya ada meja. Okey, sifat meja. Bagi satu cikgu, sifat meja. Keras. Keras. Macam dia ke kepala keras. Betul, keras. Betul. Jadi keras adalah kata jangan main tolak-tolak. Semua fokus. Keras adalah kata kata adjektif. Ya, adjektif. Okey. Seterusnya, cikgu nak buka. Cikgu tadi. Okey. Belum lagi. Wah. Ini cikgu. Betul kan nak wah. Cikgu zaman kecil-kecil dulu. Cikgu tahu kecil. Cikgu tu. Okey. Okey, cuba baca. Kenal pasti kesalahan kata adjektif. Okey, sekarang ni cikgu nak awak semua jadi penyiasat. Sebab apa? Kita akan kenal pasti kesalahan kata adjektif. Apa? Macam detektif Conan. Ya, detektif. Siapa sini tahu tentang detektif? Saya. Apa tugas dia, Abid? Kita mencari kesalahan dan juga apa-apa yang kita nak cari. Okey, jadi itu tugas kita pada hari ini, Azhar. Bijak okey. lah ke? Main dengar. Boleh dah. Kau ni tak Okey, semua nampak? nampak? Okey. Piki. Ya, cikgu. Sila baca. Baik, go. Ayah mengasah parang itu supaya menjadi tumpul sebelum digunakan untuk menebah semak samung. Okey. Dekat sini, Boleh duduk ke? duduk dulu. Kasih ke?
Okay, kat sini semua dengarkan apa yang Tiki katakan tadi. Dengar. Siapa yang boleh berikan satu kata adjektif dalam ayat ni? Saya cikgu. Okey. Dia kan penyiasat. Muiz. Ya, betul. Muiz, bagus ni. Dekat Sabak Bernam dulu saya nampak ada banyak parang. Parang tu tajam. Tajam tu sifat aku. Situ cikgu, tajam. Betul tajam. Betul lah. Betul tajam. Tapi cikgu nak tanya dekat kawasan ayat. Kat kawasan ayat apa kata adjektif yang dalam ayat tu? Saya Nokman. Nokman ni bagus. Okey, silakan Nokman. Yang dalam ayat tu juga. Ayah mengasah parang itu supaya menjadi tumpul. Bagi je tu. Apa kata adjektif? Tumpul aku. Okey, betul tak semua? Betul. Terima kasih Nokman. Jadi kat sini betul ke ayah mengasah parang itu supaya menjadi tumpul? Tengok ni. Kalau orang dulu mengasah parang untuk apa? Salah cikgu. Salah. Untuk tajam. Untuk tajam, untuk dia potong ikan dan sebagainya. Betul. Jadi betul ke dia gunakan tumpul ni? Salah. Tak tepat. Okey, sekarang ni Ain. Apa yang kata dekat 44 ni yang boleh gantikan dengan tumpul? Saya rasa Apa tu Ain? kalau tumpul tajam itu. Tajam. Betul tak jawapan Ain? Betul. Okey, terima kasih Ain, boleh duduk. Okey, semua dapat? Kita jadi penyiasat untuk gambar yang kedua, boleh? Boleh. Ada dah betul lah sebenarnya. Okey, tengok orang tengah buat apa ni? Orang tengah lari. Berlari. Sekali ke? Okey. Cikgu baca, anda semua ikut, boleh? Boleh. Pelari itu memulakan Pelari itu memulakan larian dengan sangat deras. larian dengan sangat deras. Sebaik sahaja tembakan dilepaskan. Sebaik sahaja tembakan dilepaskan. Okey, dalam ayat ini siapa yang boleh bagi tahu cikgu apa kata adjektif yang terdapat dalam ayat ini? Saya cikgu. Okey, silakan Syarul. Betul. Kejap cikgu betulkan kacamata. Jawapan Afiq, sabar. Jawapan dia deras cikgu. Deras. Betul. Deras adalah kata adjektif. Betul. Dalam ayat ini. Betul. Adakah penggunaan deras ini betul? Pada saya betul cikgu. Betul. Betul. Betul ke rakan-rakan? Betul. Salah, betul. Bagi tahu jawapan betul. Okey. Untuk Syarul kurang tepat. Jadi deras ini kita sesuai gunakan dekat mana? Okey, silakan. Saya bawah. Bawah. Okey, bawah. Deras cikgu tadi deras. Kita kalau gunakan deras kita untuk apa? tukar dengan kuat cikgu. Kita tukarkan dengan kuat. Salah cikgu Kurang tepat bawah. Terima kasih. Okey. Izzat Fikri. Saya cikgu. Apa yang boleh menggantikan deras dengan perkataan? Saya rasa tembakan yang dengan pantas cikgu. Pantas. Pantas. Adakah betul jawapan Izzat Fikri? Betul tu. Okey, ini yang jawapan cikgu tunggu. Terima kasih Izzat Fikri. Okey, duduk. Okey, bagus anda semua menjadi penyiasat Ya. Kita pergi kepada gambar ketiga tengok ni. Gambar apa? Gambar tergelincir. Tergelincir. Dia belum tergelincir lagi sebab tak jatuh. Belum. Tapi ada air. jadi kita boleh gambarkan sebagai licin. Okey. Ikut cikgu. Permulaan jalan raya itu Permukaan jalan raya itu menjadi halus dan berbahaya kepada pengguna selepas hujan lebat. Okey, dekat sini. Cikgu nak tanya, apa kata adjektif yang terdapat dalam ayat ini? Saya cikgu. Okey, silakan Alif. Bukan Murfika. Cikgu. Murfika. Okey, duduk. Murfika bangun. Okey, Murfika. Halus cikgu. Halus. Macam kelip saya halus. Amboi. Okey. Betul jawapan Murfika? Betul. Okey, betul. Beri tepuk tangan untuk Murfika. Okey, tapi Murfika, kita ada satu masalah kat sini. Apa tu cikgu? Adakah penggunaan halus ini tepat? Tak cikgu, salah. Okey, kita boleh gantikan dengan apa? Jawapannya cikgu, becak. Tadi dah tepat. Ini kurang tepat. Okey, tak apa Murfika. Terima kasih. Bukanlah.
Jangan macam tu. Syazah, jangan pukul dia. Okey, apa yang kita boleh gantikan halus ni? Halus tu kita boleh ganti dengan licin juga. Licin. Okey, betul jawapan Syazah? Betul. Okey, betul jawapannya licin. Okey. Kalau Abi jawab mesti betul ke? Okey, Abi lepas ni Okey ke? Okey. Ada lagi cikgu Ada. Yang terakhir. Yang terakhir. Suasana ni boleh gambarkan di mana? Saya cikgu. Okey, boleh Abid? Saya Abi cikgu Jawapannya cikgu, kalau dekat dalam tempat belajar sunyi cikgu. Sunyi. Betul. Ni biasa kat mana ni gambar? Kalau saya tengok macam dalam perpustakaan. Perpustakaan, betul tak? Sokong jawapan Abid. Sokong. Okey, cantik. Okey. Semua Abid duduk. Ikut cikgu baca. Please sekali Suasana di perpustakaan itu menjadi bingit. Kerana semua murid sedang tekun membaca buku. Okey. Jadi seorang cikgu nak penyiasat apa kata adjektif yang terdapat dalam ayat tersebut. Nuris Daniel. Sila bangun Nuris Daniel. Kacak orangnya tinggi. Okey. Okey, Nuris Daniel Okey cikgu. Ya, apa kata adjektif yang terdapat dalam ayat? Saya rasa kata adjektif yang terdapat dalam ayat itu Baku sungguh. Bingit cikgu. Bingit. Betul kawan-kawan? Betul. Okey. Nurzik, sudah betul. Anda telah dan nak layak untuk menjadi penyiasat. Tapi apakah bingit ini sesuai dengan ayat atau gambar tersebut? Pada pendapat saya, bingit itu kita boleh tukar dengan riuh cikgu. Abi jawab cikgu. Terima kasih Nurzik. Jawapan anda kurang tepat. Okey, duduk. Cuba lagi sekali nanti. Okey, seterusnya cikgu nak Faid. Faid. Baik. Baik. Okey Faid. Bingit ni kita boleh gantikan dengan apa Faid? Bingit tadi percakapan cikgu kan? Sekarang biasalah sunyi. Wow. Ya, so jawapan sunyi ke? Tepat jawapan Faid. Beri tepukan untuk Faid semua. Balak. Okey Faid, duduk. Terima kasih Faid Jawapannya adalah bingit ini kita boleh gantikan dengan sunyi. Okey, selesai kita menjadi apa? Detektif penyiasat. Okey. Seterusnya Tahniah cikgu ucap. Terima kasih. Ada lagi satu aktiviti? Apa ke? Okey, sekejap Macam pernah nampak betul? Awal-awal tadi kami dah baca lah. Betul. Bukan baca, kita dah lafazkan pantun pun. Salah dah. Pantun kita guna lafazkan. Saya Hafiz, tak apalah. Jadi cikgu dah tak nak dah untuk kita lafazkan. Sebab objektif tadi cikgu nampak dah tercapai dah. Sekarang ni kita tadi belajar kata apa? Adjektif. Masih penyiasat lagi. Betul. Kita nak cari kata adjektif yang terdapat dalam pantun ini. 3 rangkap ni. Boleh ke? Cikgu nak anda semua cari. Kat sini cikgu sebenarnya dah tahu ada berapa. Ada 10. Tapi banyak. Cikgu nak awak semua cari 6 saja. 6 saja. 6 saja. Okey. Cikgu akan beri lembaran kerja. Okey. Jumpa cikgu Okey, jumpa. Lembaran kerja Baik cikgu. Seorang satu. Seorang perlu cari 6 kata adjektif dan perlu bina ayat. Okey. Ambil dulu. Pas. Izzat. Dah kan. Ambil lah. Okey. Roll, ambil. Cuba bagi bawah. Oh, sebelah sana. Abid. Bagi. Okey, dah. Beri perhatian. Dapat. Okey, jadi kat sini cikgu kata kita perlu cari kata adjektif dan juga bina ayat. Betul. Bina ayat yang cikgu maksudkan dekat sini adalah bina ayat yang lengkap berdasarkan kata adjektif tersebut. Jadi, bila awak dah jumpa kata adjektif tersebut, anda perlu masukkan dalam ayat. Betul. Senaraikan dulu dan buat ayat. Ya. Okey. Buat untuk melengkapkan lembaran tersebut, ayat tersebut perlulah lengkap. Okey. Afiq, awak tahu tak macam mana yang dimaksudkan dengan ayat lengkap tu? Saya rasa ayat yang lengkap tu dia ada
Subjek dengan predikat tu. Okey, ayat yang lengkap tu perlu mengandungi subjek dan juga predikat. Terima kasih Afiq, duduk. Sama-sama je. Beri tepukan untuk Afiq. Kita ada subjek dan juga predikat. Betul? Okey. Jadi kat sini kata adjektif tersebut boleh masuk dalam subjek, boleh masuk dalam predikat. Faham? Faham. Jadi cikgu tak kisah, janji ada dua benda ni lengkaplah ayat kamu. Faham kat sini? Contoh cikgu bagi perkataan segak. Lelaki itu sangat segak. Lelaki itu sangat segak. Sila tambah ayat cikgu. Abid, sila bangun. Lelaki itu sangat segak ketika berpakaian tradisional Melayu. Okey, betul, tepat. Jadi apakah subjek yang terdapat dalam ayat kamu itu? Lelaki itu. Lelaki itu. Ya, betul. Predikat? Kalau predikat, sekejap. Macam tersalah tadi subjek Ya, subjek lelaki yang segak itu. Okey, ini baru tepat. Kalau predikatnya ketika berbusana tradisional Melayu. Okey, baik. Terima kasih Abid. Tahniah. Saya memang Jadi dia boleh dekat subjek dan juga predikat. Okey. Sekarang cikgu berikan masa. Anda cari dahulu. Berapa minit? Beri masa 5 minit. Minit je. Okey. Saya 1 minit siap lah. 1 minit dah siap. Bagus. Okey, yang sana boleh. Siapa cikgu datang? Okey, apa yang kurang faham tu? Okey. Macam biasa, awak senaraikan dulu kata adjektif. Lepas tu awak buat ayat. Masukkan kata adjektif itu dalam ayat. Okey, boleh? Okey. Okey, Afiq. Kenapa awak tiru dia? Awak ada yang kurang faham ke? Saya faham tu. Faham, okey. Cari dulu kat depan tu. Satu. Okey. Boleh Afiq? Boleh ke? Nanti cikgu akan panggil random. Sarawak ke cikgu? Secara rawak. Random ke? Ya, random dalam bahasa Melayunya rawak. Cikgu akan panggil nama untuk baca. Aku dah siap dah. Kau lambat. Bagus Habib, dah siap. Kau pen apa? Aku pen apa? Itulah lain kali beli pen murah ke, tak payah pen mahal. Okey. New Zealand ni. Kau dekat New Zealand? Kau diam ah. Kau pergi New Zealand? Jangan bising-bising. Semua. Aku pernah pergi NZ juga. Habib dah siap? Dah cikgu. Afiq yang lambat. Saya pun dah siap tu. Okey. Siap. Cikgu nak Tengah nulis. Saya dah lagi 5 saat. 1 Tak sempat dah. 2 3 4 5. Okey. Cikgu nak panggil Nukman lah. Nukman? Boleh? Nukman, sila berdiri Nukman. Bacakan jawapan anda. Baik. Nampak aku? Okey. Tak kisah mana? Tak kisah, cikgu nak satu saja. Betul. Cikgu dah tahu awak dapat 6. Okey. Bacakan satu. Saya dapat perkataan risau cikgu, betul ke? Risau. Risau. Betul. Okey, betul. Betul. Jadi Baca ayatnya. ibu sangat risau jika anaknya tidak makan makanan yang seimbang. Tepat jawapan. Tepat ke? Nukman. Mesti. Ada apa? Subjek dan Predikat. ada tak kata adjektif yang dimasukkan? Mesti ada. Okey, terima kasih Nukman. Beri tepukan untuk Nukman. Afi nak jawab. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Afi. Secara sukarela Afiq. Okey. Kata adjektif saya cantik cikgu. Cantik. Okey. Ayat dia macam mana? Kaisara kelihatan cantik di mata saya cikgu. Ulang balik. Kaisara kelihatan cantik di mata saya. Ini macam Kaisara tu macam anak murid cikgu yang kelas sebelah. Bukan cikgu. Bukan eh? Bukan. Okey, betul tak jawapan Afiq? Betul cikgu. Betul. Okey, beri tepukan untuk Afiq. Betul cikgu. Bagus. Okey, seterusnya cikgu nak Mulfikah. Ya cikgu. Kenapa? Nah, satu perkataan Satu perkataan macam dan saya. ayat. Ya, samalah. Okey, silakan. Saya kan indah cikgu kan. So saya dapat perkataan indah. Indah. Okey, macam mana perkataan ayat tersebut? Dengar. Okey. Suasana petang di pantai itu sungguh indah dengan sinaran cahaya matahari petang.
Betul tak jawapan Mufiqah semua? Betul tak? Betul tak? Terima kasih. Apa? Di hujung nanti cikgu akan bagikan bintang. Siapa yang jawab? Okey. Seterusnya cikgu nak Iman. Baik cikgu. Okey Iman. Berikan satu kata adjektif dan ayat yang anda buat. Kata adjektifnya Kenapa suara? harum cikgu. Harum. Okey, apa ayatnya? Adik saya berbau harum apabila ingin keluar rumah. Adakah tepat penggunaan kata adjektif yang digunakan oleh Iman? Abi rasa betul. 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 Harum. Harum tapi dia kurang tepat lah cikgu sebenarnya. Iman tak apa. Terima kasih Iman kerana cuba. Harum itu kurang tepat. Okey. Siapa boleh gantikan harum itu? Abi. Okey, harum tu boleh digantikan dengan apa untuk manusia? Harum itu boleh diganti dengan wangi. Oh, Habib, sangat tepat jawapan anda. Betul. Kasih cikgu. Okey, tak apa Habib. Anda tadi telah jawab kan? Iman. Okey. Terima kasih kerana semua sudah mencuba. Murid-murid semua masih ada dengan saya ataupun tidak? Ada. Kalau ada cuba tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Ulang semula. 1, 2, 3. Nampaknya semua masih ada dengan saya, betul? Ya, betul. Okey, semangat inilah yang saya nak. Tak kiralah Nokman ke, Wawa ke, Afiq, Aiman. Ini yang kita nak. Betul. Sekarang ni saya nak awak semua buat aktiviti lain. Tadi dah buat aktiviti dengan jadi penyiasat lah, melafazkan pantun lah kan. Tiba-tiba ada cikgu AI kat sini kan. Sekarang saya nak uji tahap kefahaman kamu semua. Boleh? Boleh. Sebelum saya bagi aktiviti tersebut, saya nak tanya. Sofia, boleh tak Sofia bagi tahu saya pantun apa yang Sofia lafazkan sebentar tadi? Warisan ke, sukan ke, kesihatan? Tadi pantun warisan cikgu. Warisan apa yang diketengahkan? Warisan bulan cikgu. Wah, hebat, awak memang fokus di dalam kelas. Tapi boleh tak saya nak tanya soalan terakhir? Boleh cikgu. Wah, bulan tu biasa main dekat negeri mana? Bulan biasa main dekat negeri Singapura cikgu. Negeri Singapura? Bukan ke? Bukan. Dekat pantai timur. Negeri apa? Cuba spesifik sikit. Kalau pantai timur negeri Huruf K. Kalimantan. Kelantan. Betul. Jadi berikan tepukan kepada Sofia. Sekarang saya nak tanya pula dekat Aiman lah. Aiman pertama kali kan dalam kelas saya. Saya nak tanya kepada Aiman. Saya dah banyak kali dah. Oh, dah banyak kali kan? Oh, cuma ini ada yang pertama. Itulah pasal. Saya nak tanya Aiman. Ya cikgu. Selepas awak belajar tentang pantun, cara melafazkan, ada belajar tentang kata adjektif. Boleh tak bagi tahu saya apa sebenarnya maksud kata adjektif? Ringkas saja. Saya bagi clue. Saya bagi pembayang makna kepada menunjukkan sifat kepada keadaan, betul. Makhluk betul. Lagi satu kan? Lagi satu apa? Benda. Betul, pandai sekali. Tepat. Jadinya saya nak kamu semua kena faham makna kata adjektif supaya kamu dapat gunakan dalam peperiksaan nanti. Jadi, marilah kita ke sesi perbincangan kumpulan. Saya tak nak buat gallery walk sebab dalam makmal komputer ni sempit. Makmal komputer, kita nak main komputer lah. Betul. Dalam makmal komputer kita nak main komputer. Kita lah. tak nak berjalan-jalan susah kan? Betul lah. Jadi sekarang ni saya nampak ada 25 orang pelajar. 26 je. 26? Seorang bawah meja je. Seorang bawah meja. Bahaya je. Okey, baik. Setelah saya kira-kira boleh bagi sekitar 5 kumpulan. Okey, 5 kumpulan. Jadi tugasannya mudah sahaja. Okey. Saya berikan dekat setiap kumpulan, Afiq dengar sini. Satu kertas
A4 ataupun kita gelarkan sebagai kertas yang putih lah, kosong dengan sebatang marker. Jadi apa yang anda perlu lakukan adalah anda perlu nyatakan maksud bagi setiap pantun yang anda lafazkan sebentar tadi. Maksud pantun tadi dia ada cikgu tadi ada ajar. Betul. Tadi dah jadi penyiasat kan? Sekarang penyiasat pantun pula. Wow. Bukan kata adjektif dah. Boleh? Okey. Boleh. Jadi sekarang saya berikan seorang satu dan saya bagilah sekitar 5 minit untuk setiap kumpulan. Boleh? 5 minit. 5 minit boleh. Ni kena cepat-cepat. Saya nak kumpulan dengan Faik. Boleh? Kumpulan dengan Faik tak ada Sebab masalah. dia boleh bentang. Alright. Saya nak pulang nak awet saya. Boleh, tak ada masalah. Siapa? Kaisara. Nah, ambil ni pergi buat dia dah awet apa ni? Edarkan dekat kawan-kawan. Bagi kat kawan-kawan tu, bagi dekat Nokman. Bagi Nokman buat kerja sikit boleh? Nokman ambil Nokman. Jangan buat sama-sama. Saya bagi 5 minit setiap seorang. Iman, sini Man. Setiap kumpulan. Masuk pantun je Masuk boleh tak pantun. saya nak tengok pantun tadi? Okey, nak tengok pantun tadi. Tak ada masalah, cumanya corak yang saya ingin anda hasilkan adalah seperti ini. Kalau anda tak ada idea, tengah-tengah ni letak tajuk. Peta pokok je Ini bukan peta pokok. Oh, bukan. Ini namanya peta apa? Peta buih, betul. Peta buih. Jadi ini tengah-tengah ni letaklah tajuk. Contoh, maksud pantun. Okey. Sini boleh letak rangkap 1, rangkap 2 dan rangkap 3. Saya bukakan kepada anda semua pantun sebentar tadi. Jangan saya tulis dulu. Boleh, tak ada masalah. Tulis tajuk dia cikgu Boleh. Maksud pantun cikgu Ya. Cikgu, dia tulis sengit. Siapa tulis ingat? Kepala dia sengit cikgu. Ni. Cikgu dah bagi. Oh, Aiman BMI bar. Dia ni lah kawan dia. Ni kawan cikgu. Cuba awak ni. Nampak tak? Nampak kan? Nampak. Ini rangkap 1, ini rangkap 2, ini rangkap 3. Saya nak detect dulu. Saya penyiasat ni. Betul. Saya bagi 5 minit. Apa? Nokman tak faham? Sini saya pergi. Saya boleh terangkan. Tak apa, awak pergi dekat kumpulan Faik. Awak pergi kumpulan awak. Macam ni Nokman? Bukan. Apa yang bukan. Nokman ni. Tak apa. Awak kena buat macam gini Nokman. Ini peta buih namanya, okey? Nak balik cikgu. Nak balik. Okey, sekejap lagi. Habis belajar, auto balik. Dia suka balik awal. Ya. Awak banyak cakap Aiman dia. Okey. Ni. Kaisara okey? Betul-betul. Buat dengan kawan awak. Kaisara okey, cikgu. Tasha okey? Okey, cikgu. Okey, lagi dua. Saya malu lah cikgu teguh. Baik, saya bagi lebih kurang 10 saat sahaja lagi. Cepat. Jomlah kita. 10 9 Oh, tidak. 8 7 6 5 4 3 2 dan 1. Okey. Baiklah. Sekarang ni tadi saya dah nampak semua orang boleh melafazkan pantun, tapi ada yang tahu ataupun tak tahu maksud pantun tersebut. Betul tak? Saya nanti sebut je. Betul Jadi saya nak tahu awak dapat tak maksud sebenarnya macam mana? Sebab apa? Sebab tengok kat sini. Pantun ni mudah saja. Saya bacakan, semua ikut, okey? Buluh diraut di tepi paya. Buluh diraut di tepi paya. Daun pandan baunya harum. Daun pandan baunya harum. Haziq gigih lagi setia. Haziq gigih lagi setia. Wajah Tok Wan ceria tersenyum. Wajah Tuan ceria tersenyum. Baik, kumpulan pertama Aiman tolong bangun. Berikan kat saya maksud bagi rangkap pertama pantun warisanku terbang. Aiman tak nak bentang cikgu. Saya Faik. Okey, silakan. Okey cikgu Angkap 1 cikgu. Minta maaf cikgu Angkap 1 setelah kami berbincang tadi. Kesetiaan Haziq merupakan sifat terpuji yang disukai Tok Wan, cikgu. Betul cikgu. Tepat sekali. Berikan satu tepukan yang gemuruh. Jawapannya betul cikgu. Tetapi dengan penambahbaikan, Aiman boleh duduk dahulu. Faik duduk dahulu. Saya Faik cikgu Duduk dulu Faik.
Sebab apa? Awak tertinggal lagi satu kata kunci di sini, gigih. Saya mendengar awak kata setia, betul? Terlupa menyebut gigih. Maka untuk 2 baris bawah bagi satu rangkap pantun, kena sebut semua apa maksud di sebaliknya. Boleh? Sekarang saya nak kumpulan Kaisara pula. Bangun. Okey. Sekarang kita pergi kepada pantun yang kedua. Pantun yang kedua ni saya nak Kaisara baca dengan saya. Lepas tu pas kepada Sofia. Pohon sena tumbuh melata. Pohon sena tumbuh melata. Pucuknya muda berwarna hijau. Pucuknya muda berwarna hijau. Wow bulan merah lagi cemerlang. Wow terbang tinggi. Wow bulan merah. Wow bulan merah lagi cemerlang. Hiasan indah tiada sesal. Hiasan indah tiada sesal. Saya tersalah baca lah. Sekejap. Yang kedua. Ikan sela di dalam balang. Ikan sela di dalam balang. Mari diletak di bawah bangsal. Wow bulan merah lagi cemerlang. Wow bulan merah lagi cemerlang. Hiasan indah tiada sesal. Baik, terima kasih banyak-banyak. Sekarang boleh duduk. Saya nak yang Kaisara tadi bangun. Sofia tadi bangun. Nyatakan maksud bagi rangkap yang kedua dan rangkap kedua. Untuk baris yang kedua dan ketiga dan keempat ni. Ya, saya cikgu. Silakan. Saya Sofia, cikgu. Silakan. Cikgu tengok ni, cikgu. Cepat. Rangkap 2, cikgu. Betul. Maksud dia, cikgu. Seni Wabulan sangat indah dan menjadi tradisi yang tak dapat dikesali, cikgu. Betul. Sebagai satu warisan, cikgu. Wow ni. Itu yang saya nak dengar. Dia punya perkataan tu adalah indah dan tradisi sebenarnya. Tradisi. Tepat. Berikan satu tepukan yang gemuruh. Nanti di akhirnya saya akan bagi bintang dekat kamu semua. Okey, sekarang kumpulan ketiga saya nak kumpulan Syaza. Kali ni saya tahu semua dah boleh baca. Maka sekarang terus nyatakan maksud bagi rangkap ketiga. Baris ketiga dan empat ni apa sebenarnya maksudnya, Syaza? Maksud cikgu Kecil betul suara kita tadi. Wow bulan sangat hebat sebab boleh terbang tinggi. Okey. Buatkan hati yang melihat dia pasti berbangga. Betul, tepat sekali. Okey, duduk. Apa ni kata kunci yang perlu kita kesan adalah yang pertama, terbang tinggi. Itu kekuatan wow bulan berbanding yang lain. Dan yang kedua, bangga. Tadi Syaza ada sebut tak tentang bangga? Itulah 2 mata yang awak dapat berdasarkan jawapan tadi. Terbaik. Nanti cikgu akan bagi stiker bintang lah untuk awak. Okey? Habis dekat sini, saya nak tengok semua ni macam dah ngantuk lah. Sebab duduk sejuk kan dalam aircon kan. Jadi sekarang saya nak awak semua panaskan badan dengan menggunakan jari jemari untuk bermain permainan atas talian. Nak ataupun tidak? Nak. Okey, nak belajar ke nak bermain? Kita nak main lah, cikgu. Ya, betul, nak bermain. Jadi semua buka komputer masing-masing. Password apa, cikgu? Password dia ikut MOE anda, delima. Okey, cikgu. Okey. Jadi sekarang ni saya nak kamu masuk. Kamu masuk semula Zap quiz yang cikgu dah bagi. Nama dia Zap quiz, cikgu. Betul, namanya Zap quiz. Ini yang saya suka. Tepat ni kalau sekali main-main ni, cikgu. Saya nak macam tu lah, semua orang bersemangat kan? Ya, cikgu. Okey, tengok sini. Saya dah buka. Cikgu, saya nampak ni nama cikgu kat sini. Betul ke? Nama saya apa? Gupi. Nama saya Muhammad Abid lah. Oh, salah. Okey. Salah baca, cikgu. Kumpulan Aiman dah masuk? Semua orang kena masuk tau. Semua ada komputer kan? Okey, Afiq dah masuk? Okey, nama dia dah masuk belum? Cikgu. Dia dah masuk. Awak? Cikgu. Ain dah masuk? Belum? Ada nama. Nurul? Masuk. Ada nama ni. Kenapa nama Superman. apa? Superman. Ada nama Superman, cikgu. Superman. Okey, dah masuk dah? Okey, kalau dah masuk,
cikgu akan mulakan permainan ini, boleh? Ini yang saya nak dengar. Okey, saya bagi 10 soalan saja. Lepas tu kita tengok siapa Oh, yang ini menang. main kena jawab soalan ni ke? Okay, dalam kiraan 3, 2, 1. Oh, 5 minit, berapa second? Okey, bonus time. Cikgu, cepat cikgu ya. Mula. Saya tak sabar cikgu. Saya nak blue team cikgu boleh? Jawapan dia, awak nama apa? Saya nama Gapi Gapi. Gapi Blue Team. Okey, saya blue team Okey, tak boleh gerak je kan saya? kejap. Lagi beberapa saat. Cikgu dia halang. Cikgu Ya. cikgu meletupkan komputer ni cikgu kan? Mula. Okey, mula. 4 minit je saya bagi. Blue Team dengan White Team. Nak tengok siapa yang menang. Okey, siapa yang menang Saya lah cikgu. Betul ke awak boleh menang? Ya. Okey, saya nak tengok masing-masing boleh tak buat? Nurul boleh? Okey. Iman boleh mana? Betul-betul. Laju-laju. Azhar? Mantap dah. Betul-betul. Alif? Lip. Connection. Okey, betul-betul. Mantap. Okey. Fikir main laju-laju fikir Alright. Izzat dia main cheat cikgu. Tak apa. Memang ini cara dia. Nak tengok siapakah pemenang dia. Ui, banyak soalan cikgu Betul ke? Banyak? Oh. Okey cikgu. Oh. Salah cikgu satu. Kita ada 3 minit lagi. Cikgu, saya dah jawab. Lepas tu nak pergi mana? Kenapa? Saya nak pergi luar pagar ni, tak boleh Awak dah habis jawab dah? Dah lah. Afiq dah habis jawab? Okey. Continue lah cikgu. And immediately. Wow. Jom kita tengok siapa Blue team. pemenangnya. Blue Team memenangi sebanyak 9 mata. Dan White Dia Team bukan Blue tempat Team. yang kedua. Dia bukan Blue Team. Alright, itulah. Inilah markah anda. Okey, boleh tengok. Jadi saya nak tanya, saya nak buat sedikit perbincangan untuk Aiman. Untuk saya soalan apa yang paling susah tadi nak jawab? Tadi bangun cikgu soalan tadi saya salah satu soalan cikgu. Apa dia yang salah tu? Hiasan. Hiasan, lepas tu? Hiasan tu merupakan kata adjektif atau tidak? Jawapan dia? Saya jawab tidak. Tidak. Jadi saya nak nangis kalau jawab. betul. Jadi hiasan bukan Bukan. Betul lah tadi. Betul. Saya betul, saya lupa. Ya, saya tak nak bagi awak selesa di tempat masing-masing. Jadi Afiq pula, saya nak tanya, soalan apa yang paling susah awak dapat tadi? Soalan yang paling susah saya dapat tadi maksud pembayang cikgu. Maksud pembayang. Okey, apa maksud pembayang sebenarnya? Saya ingat bayang-bayang cikgu. Tapi dia bagi jawapan dia apa yang sebenar dia? Saya bagi salah jawapan tadi tak? cikgu. Saya tak tahu jawapan dia. Okey, maksud pembayang adalah 2 baris teratas dalam rangkap pantun yang memberikan keindahan dalam pantun. Itu sahaja. Dia pemaksud memberikan maksud bagi pantun. Kalau pembayang memberikan keindahan. Boleh? Boleh. Apa dia? Okey, baik, semua dah faham. Saya nak semua diamkan komputer masing-masing supaya tak ganggu kelas. Dan saya akan edarkan lembaran kerja. Ini yang seronok. Tadi kan dah belajar tentang pantun. Lepas tu tadi soalannya yang susah-susah tentang pantun kan. Sekarang tadi dah jadi penyiasat. Kena jadi penilai kepada penyiasat. Pembuat pula. Nampak? Ini sekejap Ini kertas ini saya bagi lembaran kerja ni untuk kamu semua. Untuk kamu semua dapatkan. Okey, semua orang boleh pakai kertas ini. Tulis nama kelas dan juga tarikh kita. Ada 6 kata adjektif yang telah saya senaraikan yang ada dalam pantun tadi. Betul tak? Betul cikgu. Okey. Tugas anda buat ayat yang mudah.
ada subjek, ada predikat. Dalam tempoh setiap orang saya bagi sekitar 5 minit sahaja. Maksudnya satu ayat sekitar 45 saat. Boleh? Boleh. Okey, ambil sekarang dalam kiraan 3, 2, 1, mula. Boleh. Okey, baik. Cikgu Alif dia berkeliaran. Alif berkeliaran, betul ke? Dia dah pakai beg. Tak apa, dia kelas lain. Ni. Sekarang saya nak tanya Piki, boleh tak bangun dan sebutkan dekat saya ayat yang anda telah hasilkan. Nyatakan kata adjektif. Saya fikir ke? Ayatnya apa? Saya bila bercakap dengung sikit. Okey, apa dia tu? Cepat. Pulau itu sangat indah kerana dipenuhi tumbuh-tumbuhan. Oh, pulau itu sangat indah kerana dipenuhi tumbuh-tumbuhan. Betul tak semua? Betul. Tepukan yang gemuruh. Dapat 1 mata. 1 bintang. Dapat 1 bintang. Okey, duduk. Sekarang ni saya nak Afiq bangun dan sebutkan kat saya kata adjektif awak pilih dan nyatakan ayatnya. Muda. Ayat dia, lelaki itu memakai baju hijau muda apabila ingin ke pasar raya. Lelaki itu memakai baju hijau muda apabila hendak ke pasar raya. Betul. Ada kata adjektifnya, ada subjek, ada predikat. Betul. Lengkap tak lengkap? Lengkap. Pandai. Duduk. Dan akhir sekali saya minta Nuris Daniel bagi satu kata adjektif yang awak pilih dan ayat yang awak hasilkan. Ya, cikgu. Okey. Apa? Ya, cikgu. Kata adjektifnya merah. Merah, okey. Apa dia? Saya mendapat sampul raya berwarna merah sempena Hari Raya Aidilfitri. Bagus. Saya mendapat sampul berwarna merah. Sampul raya berwarna merah. Pada Hari Raya Aidilfitri. Cikgu. Sampul raya tu berwarna merah. Kata adjektif. Ada saja di predikat. Betul tak semua? Betul. Tepat sekali. 1 mata juga untuk anda. Tadi pun dapat 1 mata. Boleh duduk. Ya, cikgu. Sama-sama sekarang saya nak anda semua berikan semula kepada saya lembaran kerja tadi. Okey? Kumpulkan semula. Alhamdulillah, saya nampak semuanya bersemangat pada hari ini dalam kelas. Cuba bagi satu tepukan yang gemuruh. Okey, cuba tepuk-tepuk pengangkap. 1, 2, 3. Tepuk-tepuk pengangkap. Aduh, tak apa, nanti kita belajar sama-sama tepuk-tepuk pengangkap supaya bersemangat. Untuk kelas, sebelum saya akhiri kelas pada hari ini, boleh tak saya nak satu orang lelaki bangun dan nyatakan dekat saya apa 2 benda yang awak belajar pada hari ini. Okey, saya nak Azhar, cuba bangun. Nyatakan 2 benda yang anda belajar pada hari ini. Ya, saya cikgu. 2 benda yang saya belajar pada hari ini, cikgu. Saya belajar berpantun. Berpantun. Apa yang awak buat dengan berpantun tu? Awak melafazkan pantun. Bijak melafazkan pantun. Dan yang kedua? Yang kedua saya belajar kata adjektif. Kata adjektif. Kata sifat. Kata sifat. Sifat tentang apa tu? Tentang makhluk. Keadaan. Keadaan. Belajar lagi dengan lagi satu benda je. Pandai, bijak sekali Azhar. 2 benda. Terima kasih. Boleh duduk. Saya bagi 1 markah. Sekarang kalau perempuan, siapa yang nak menjadi sukarela? Jawab. Siapa saya tu? Boleh bagi tahu? Saya Ain. Ain, okey Ain. Ain, boleh tak nyatakan dekat saya kan daripada pantun dengan lembaran kerja yang saya bagi ni kan? Apakah 3 contoh kata adjektif yang awak dapat kesan? 3 contoh kata adjektif. Indah. Indah. Muda. Muda, saya tutup sikit. Hitam. Hitam. Hitam betul kata adjektif, tapi ada tak dalam pantun? Ada. Warna lain selain hitam ada dalam pantun. Merah. Merah, bijak. Pandai Ain. Okey. Akhir sekali saya nak minta seorang yang sukarela, tak kisah lelaki ke perempuan, siapa-siapa. Cuba bangun. Bangun je dulu. 1, 2, 3. Okey, siapa nama? Saya Piki kan? Saya Izzat. Izzat, betul. Boleh tak awak nyatakan apakah keseronokan yang awak belajar dalam kelas pada hari ini? Keseronokan cikgu. Kelas cikgu memang seronok. Okey.
Tapi saya seronok bila saya melafazkan pantun. Betul, bila melafazkan pantun. Dan yang terakhir, saya ada tengok cikgu dalam kartun. Okey, dalam kartun. So pertama dapat lafazkan pantun, yang kedua dapat tengok kartun. Betul. Yang ketiga akhir sekali penyiasat. jadi penyiasat. Itu yang kita suka. Penyiasat. Okey. Baik, boleh duduk. Jadi itulah untuk kelas kita pada minggu ini. Cikgu. Jangan gaduh-gaduh, kena pandang depan. Nak balik tak nak? Cikgu. Okey. Jadi sekarang semua boleh kemas barang dan kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Amin.